Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Nurul Ain binti Ismail. Saya Nazatul Umairah binti Abdul Malik daripada OUM Melaka bernombor matrik 9608 1508 5382001. Tujuan saya membuat video pembentangan ini adalah untuk menerangkan tentang bagaimana gaya komunikasi yang mungkin dihadapi oleh guru prasekolah apabila berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Terdapat 6 gaya komunikasi yang mungkin dihadapi oleh guru prasekolah ketika berinteraksi dengan ibu bapa dan masyarakat. Yang pertama adalah komunikasi lisan seperti perbualan harian dengan ibu bapa atau penjaga mengenai perkembangan anak. Yang kedua, komunikasi bukan lisan seperti bahasa tubuh, seperti ekspresi wajah, gerak tangan dan postur badan semasa berinteraksi. Yang ketiga adalah komunikasi bertulis seperti laporan kemajuan atau rekod pembelajaran kanak-kanak. Dan juga mesej melalui aplikasi atau media sosial bagi memudahkan komunikasi yang lebih cepat. Yang keempat, komunikasi digital. Seperti sesi pertemuan maya iaitu video call bagi ibu bapa yang tidak dapat hadir secara fizikal. Yang kelima, komunikasi formal dan tidak formal. Formal seperti mesyuarat, seminar, laporan rasmi dan perjumpaan ibu bapa guru. Tidak formal seperti perbualan santai di luar waktu persekolahan, interaksi semasa mengambil anak di sekolah. Yang keenam, komunikasi interpersonal seperti perbincangan dua hala antara guru dan ibu bapa untuk memahami keperluan anak-anak. Hubungan mesra dengan komuniti setempat melalui aktiviti gotong royong atau program kemasyarakatan. Bagaimana cara guru menyesuaikan gaya komunikasi? Adakah dengan cara bertemu dengan ibu bapa? Adakah dengan cara berkomunikasi dengan ibu bapa melalui WhatsApp ataupun secara fizikal ataupun mungkin secara online? Jadi, mari kita tengok bagaimana cara guru menyesuaikan gaya komunikasi. Bagaimana cara guru menghadapi ibu bapa ketika berinteraksi? Okey, yang pertama, guru mesti memahami latar belakang dan masyarakat. Jadi, tidak mungkinlah sekolah itu hanya sekolah Melayu saja. Semestinya bercampur. Dalam satu sekolah mesti ada anak-anak yang berbangsa India, ada anak-anak yang berbangsa Cina dan juga Melayu. Jadi, mungkin dalam satu sekolah tu bercampur. Jadi, sebagai guru kena kenal pasti apakah tahap pendidikan ibu bapa tersebut, apakah budaya yang diamalkan oleh ibu bapa tersebut dan juga keperluan khas ibu bapa agar dapat menggunakan bahasa dan pendekatan yang sesuai. Dan juga sebagai guru prasekolah kena peka terhadap kepercayaan, adat resam dan sensitiviti budaya keluarga tersebut. Jadi dalam satu sekolah tu tak mungkin akan ada bangsa Melayu saja, mesti ada bangsa Cina dan juga bangsa India. Jadi sebagai guru mesti memahami dulu. Okey, yang kedua, guru menggunakan bahasa yang mudah difahami. Jadi sebagai seorang guru prasekolah, kita kena guna satu bahasa ataupun dua bahasa yang mungkin boleh difahami oleh ibu bapa. Jadi kalau kita berjumpa dengan ibu bapa yang tak memahami bahasa Melayu tetapi dia memahami bahasa Inggeris, jadi sebagai cikgu kena faham walaupun basic sekalipun Inggeris tu kan. Jadi apabila bercakap, mungkin ibu bapa tersebut boleh faham apa yang kita nak sampaikan kepada guru kepada parent tersebut. Jadi kena gunakan istilah yang boleh difahami dan jangan guna istilah yang mungkin hanya guru-guru yang faham saja dalam pendidikan kan. Jadi kena guna bahasa yang sangat mudah dan senang untuk difahami. Lagi satu, jika perlu
mungkin ada ibu bapa yang kurang upaya seperti bisu, tidak peka. Jadi kita boleh guna bahasa isyarat. Jadi sekurangnya sebagai seorang guru kena ada sekurang-kurangnya basic dalam bahasa isyarat ketika ingin berinteraksi dengan ibu bapa yang kurang upaya. Yang ketiga adalah menyesuaikan nada dan gaya percakapan. Ketika kita bercakap dengan ibu bapa, kita kena cakap dalam keadaan yang sopan dan mesra untuk bercakap dengan ibu bapa tersebut supaya ketika kita bercakap, kita tak ada salah faham antara parent tersebut dengan kita. Jadi kita kena guna nada yang sesuai dan gaya percakapan yang sesuai. Cara guru seterusnya adalah guru mesti bersikap empati dan sabar. Di mana guru mesti faham apa keperluan dan kebimbangan ibu bapa dan memberi respon yang positif dengan sabar dan empati. Mungkin ada anak-anak ni yang baru masuk dan tak pernah mengalami situasi di sekolah. Jadi bila masuk dia first time tu mungkin tak selesa dan menangis-nangis kan. Jadi sebagai seorang guru kena faham dan empati dengan keadaan tersebut. Mungkin kita boleh beri dorongan yang positif kepada ibu bapa tersebut dan jangan bimbang. Cakaplah dengan ibu bapa tersebut, puan jangan risau, kami di sekolah akan handle anak puan dengan baik. Itu mungkin dengan cara begitu ibu bapa akan percaya dengan guru untuk handle anak tersebut. Kita kena bagi galakan jugalah kepada ibu bapa untuk membantu juga dalam perkembangan kanak-kanak di sekolah. Yang seterusnya adalah guru menyesuaikan saluran komunikasi. Okay, dekat sini kita dah banyak sangat guna komunikasi yang mungkin boleh digunakan seperti Google Meet, seperti WhatsApp untuk berkomunikasi dengan ibu bapa. Jadi selalunya untuk berkomunikasi dengan ibu bapa yang paling dekat adalah WhatsApp. WhatsApp group. Jadi guru kalau nak apa-apa boleh inform pada ibu bapa. Contoh puan esok anak puan kena buat aktiviti ni, jadi kita boleh bagi tahulah apa bahan yang kita kena bagi tahu kepada ibu bapa untuk buat aktiviti tersebut. Dan seterusnya adalah guru menyesuaikan bentuk komunikasi berdasarkan situasi. Jadi sebagai seorang guru ni kita kena ada batas juga waktunya. Seperti kita tahu kalau tak formal, selepas sekolah kita boleh cakap dengan parents. Pasal perkembangan anak dekat sekolah kan. Tapi kalau formal, kita boleh buat satu perjumpaan dengan ibu bapa seperti perjumpaan untuk memberi rekod sepanjang perkembangan anak-anak di sekolah kepada ibu bapa. Itu adalah secara formal. Berbagai macam gaya komunikasi yang mungkin dihadapi oleh guru prasekolah. Ada strategi yang mungkin boleh dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Strateginya yang pertama adalah komunikasi dengan ibu bapa yang sibuk bekerja. Kemudian komunikasi dengan ibu bapa yang berbeza latar belakang. Ketiga, berkomunikasi dengan ibu bapa tentang tingkah laku anak. Dan yang keempat, menyampaikan maklumat tentang aktiviti sekolah. Komunikasi dengan ibu bapa bekerja. Situasinya, seorang ibu bapa yang sibuk bekerja tidak dapat menghadiri pertemuan sekolah tetapi ingin mengetahui perkembangan anaknya. Jadi strateginya adalah menggunakan aplikasi WhatsApp atau email untuk menghantar laporan ringkas. Ataupun guru boleh menyediakan video atau nota ringkas untuk ibu bapa yang tidak sempat baca mesej panjang. Ataupun kita boleh mengatur pertemuan maya seperti Google Meet pada waktu yang fleksibel. Antara tiga strategi itu kita boleh guna kepada ibu bapa yang tidak sempat ataupun sibuk sangat bekerja tak sempat nak tengok perkembangan anak di sekolah.
Okey, yang kedua, komunikasi dengan ibu bapa yang berbeza latar belakang. Situasinya adalah sebahagian ibu bapa kurang memahami bahasa rasmi dan lebih selesa dengan dialek atau bahasa ibunda mereka. Jadi, sepanjang saya bekerja sebagai guru prasekolah, ada ibu bapa yang bukan warga negara Malaysia. Ada yang berkahwin campur. Jadi ada ibu bapa seperti ibu memang orang Melayu, bapa dia bukan orang Melayu. Jadi bapa ni kalau datang sekolah mungkin tak faham bahasa Melayu. Jadi untuk guru prasekolah ni dengan strateginya adalah kita boleh guna bahasa yang mudah untuk dia fahami. Kalau bapa tersebut tak dapat faham bahasa Melayu, cikgu boleh cakap dalam bahasa English dengan bapa tersebut. Ataupun kita boleh guna komunikasi secara bukan lisan seperti gambar atau demonstrasi untuk menjelaskan maklumat tersebut. Berkomunikasi tentang masalah tingkah laku anak. Situasinya adalah seorang kanak-kanak menunjukkan tingkah laku agresif di sekolah dan guru perlu berbincang dengan ibu bapanya. Strateginya adalah guru boleh mengadakan perbualan secara peribadi dalam suasana mesra tanpa menyalahkan ibu bapa tersebut. Guru perlu menjelaskan isu dengan fakta dan contoh yang jelas tanpa mengkritik langsung. Guru boleh mencadangkan penyelesaian bersama dan dapat maklum balas daripada ibu bapa tentang tingkah laku anak mereka di rumah dan juga di sekolah. Guru boleh memberikan sokongan dan bimbingan untuk membantu ibu bapa mengatasi masalah tersebut. Seterusnya adalah menyampaikan maklumat aktiviti sekolah. Situasinya adalah sekolah ingin menjemput komuniti untuk menghadiri acara hari keluarga. Tetapi risau tidak semua penduduk mendapat maklumat tersebut. Jadi guru boleh menggunakan media sosial atau kumpulan WhatsApp untuk menyebarkan maklumat lebih luas. Guru boleh mengadakan sesi bertemu komuniti secara tidak formal untuk memberi penerangan secara langsung. Kesimpulannya, yang saya dapati daripada gaya komunikasi ini, sebagai seorang guru prasekolah, kita kena memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan komunikasi itu berkesan dengan keluarga dan masyarakat. Terdapat pelbagai gaya komunikasi yang kita boleh lakukan, seperti gayanya seperti lisan ataupun bukan lisan, bertulis, ataupun digital, interpersonal, formal dan tidak formal digunakan untuk menyampaikan maklumat dengan jelas dan membina hubungan yang harmoni. Tapi untuk memastikan keberkesanan komunikasi, guru perlu menyesuaikan gaya komunikasi berdasarkan latar belakang ibu bapa dan komuniti. Gunakan bahasa yang mudah difahami dan memilih saluran komunikasi yang sesuai. Empati, kesabaran dan kepekaan budaya juga penting bagi mengelakkan salah faham serta memperkukuhkan kerjasama antara sekolah dan keluarga. Jadi melalui strategi komunikasi yang berkesan ini, guru dapat meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak, menyokong perkembangan moral secara menyeluruh dan memperkukuhkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Sekian, terima kasih daripada saya, Nazatul Umairah binti Abdul Malik. Terima kasih juga kepada Puan Nurul Ain binti Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.